sejahtera. Nama saya Muhammad Zafi Isbasmullah. Umur saya 9 tahun. Kawan-kawan nak dengar tak kisah Gagak dan Merak? Marilah kawan dengar semua kisah si Merak dengan si Gagak. Semoga jadi panduan kita agar menjadi insan berguna. Pada zaman dahulu, Gagak dan Merak bersahabat baik, ibarat isi dengan kuku. Di mana-mana sahaja mereka berada, mereka sentiasa bersama. Semua haiwan di rimba tahu mereka berkawan baik. Mereka akan terbang ke sana, ke sini dengan gembiranya, mencari makan bersama-sama, bermain pun bersama-sama. Gembira rasa dalam hatiku dapat bersama dengan kawanku, terbang ke sana, terbang ke situ. Gagak dan Merak sering bersatu. Bulu Gagak dan bulu Merak sama-sama warna putih dan bersih. Namun bulu Gagak lebih bersinar. Gagak, bulu kau lebih bersinar berbanding bulu Merak, kata burung murai. Burung murai cemburu melihat Gagak dan Merak berkawan baik. Gagak hanya tersenyum mendengar murai berkata. Merak sangat kecewa. Murai membandingkan sayapnya dengan si Gagak. Malam itu Merak tidak dapat tidur. Dia melihat bulunya. Buluku putih juga, cantik juga. Mengapa murai tak puji aku? Merak sangat sedih. Mari kawan, mari semua, lihat bulu Gagak memukau mata. Siapa melihat pasti teruja, bulu yang bersih putih warnanya. Semua burung berada di situ memuji Gagak. Murai berjaya menghasut burung-burung lain memuji Gagak. Merak sangat kecewa. Merak terbang masuk meninggalkan Gagak. Merak, kenapa kau tinggalkan aku? Kata Gagak keheranan. Bulu kau cantik, putih, bersih. Semua kawan memuji kau. Merak, aku tak termakan dengan pujian. Aku bukan diibaratkan bajak wakaf makin diangkat, iaitu semakin dipuji semakin menjadi. Biar aku menjadi resmi padi, semakin berisi semakin menunduk. Apapun yang terjadi, kau tetap sahabat aku. Rupa-rupanya Merak masih tak puas hati. Dia mencari jalan untuk bulunya lebih cantik daripada Merak. Merak mencari jalan, Gagak mesti musnahkan. Bulu Gagak perlu kotorkan agar aku ratu di hutan. Gagak, apa kata kita warnakan bulu kita? Tentu cantik kan? Kau boleh warnakan bulu aku tak? Merak, bukankah bulu kita dah sama-sama cantik dan bersih? Alah Gagak, bolehlah. Merak merayu. Akhirnya Gagak bersetuju. Gagak mewarnakan bulu Merak dahulu. Gagak mewarnakan seikhlas hati. Okey Merak, dah siap. Merak pun pergi ke tepi kolam. Dia pun mengepak-ngepak sayapnya. Wah, cantiknya sayap aku. Merak sangat gembira. Okey Merak, giliran kau pula, kata Gagak. Kalau aku warnakan bulu dia macam aku, tentu lebih cantik. Pasti burung
dan